Kuota pemain import dalam saingan Liga Malaysia perlu dikaji semula bagi mengelakkan bakat muda tempatan terus terpinggir. Pemerhati bola sepak tempatan Ahmad Muzakir Hamid berkata, lambakan pemain import ketika ini bukan sahaja menghadkan peluang pemain tempatan untuk beraksi secara kompetitif, malah dilihat gagal memberi impak besar terhadap kehadiran penyokong ke stadium. Beliau turut mencadangkan agar kuota pemain import dikurangkan daripada 6 kepada hanya 3 orang bagi memberi lebih banyak ruang kepada pemain tempatan untuk menyerlah. Jika pemain import terlalu ramai, maka peluang untuk pemain tempatan itu terbantuk. Kita kena ingat sejarah tahun 2008 di mana pemain import itu tidak dibenarkan langsung. Dan akhirnya 2 tahun kemudian kita telah jadi juara kepada Piala AFF Suzuki Cup 2010. Jadi ini tidak langsung menggambarkan menjatuhkan taktikal ataupun permainan pemain bola tempatan, kerana kalau kita bentuk daripada akar umbi, semestinya pemain ini boleh berdaya saing. Ahmad Muzakir turut menyifatkan kuota pemain import yang tinggi hanya melebarkan jurang antara pasukan besar dan sederhana. Jelasnya situasi ini memberi kelebihan kepada kelab berkemampuan tinggi untuk membawa masuk pemain import berkualiti. Meskipun mengakui situasi semasa agak mencabar, beliau optimis bola sepak negara mampu kembali bangkit dalam tempoh 1 hingga 2 tahun sekiranya perubahan drastik dilaksanakan segera.